seorang ulama yang mana dia bagi tahu bahawa kadar pahala satu amalan ini, kata Al-Imam Al-Ais, bergantung kepada berapa susah nak buat amalan tersebut. Contoh, saya nak tanya ibu-ibu, siapa yang datang sini dia senang je, ada tak sini? Macam senang, mudah je, parking senang, keluar senang, anak-anak pun urus senang, ada tak tadi? Senang je, ada tak? Senang, okey. Macam ni, contoh saya dengan saya nak ambil abang fotografer hujung tu yang tengah ambil gambar tu. Okey, contohlah abang fotografer, siapa nama bang, nama Syafiq. Contohlah saya dengan abang Syafiq, kami jiran tau, dan kami nak semayang subuh berjemaah kat masjid. Kami duduk dekat dengan rumah. Dipendekkan cerita, kami tadi subuh nak keluar, hujan kemain lebat lagi. Jadi saya pun pakai kereta terus pergi masjid. Abang Syafiq kita ni dia nak pergi masjid, dia pun ada kereta, tapi kereta dia bateri habis. Dia pun pakai motor pula raya masjid. Dia kata tak apalah, pakai payung je lah, jalan kaki je lah. Nak jalan kaki sambil pakai payung tu, lama kelamaan, makin lama makin hujan makin lebat, angin makin kuat, akhirnya patah payung dia. Jadi abang Syafiq dia rasa kalau macam ni semayang kat rumah je lah. Tapi disebabkan keimanan yang ada pada abang Syafiq kita, dia teruskan perjalanan walaupun hujan lebat. Dipendekkan cerita, ke depan dia ada lopak, ada satu kereta dah lalu, kereta saya lah tu, habis separuh jubah dia coklat. Dia kata dah lah, baju pun dah macam ni, patah balik je lah. Tapi tak, diteruskan perjalanan sampai ke masjid. Sampai kat masjid, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sampai kat masjid, endingnya dapat semayang satu saf dengan saya, imam yang sama, masjid yang sama. Soalan saya, pagi tu, subuh tu, saya dengan abang Syafiq kita, siapa pahala yang lagi banyak? Abang Syafiq? Bukan saya. Saya kan da'i. Saya kan panel tanyalah ustaz. Tak dapat. Dia apa sebab tak dapat? Kerana walaupun kami masjid yang sama, salat di saf yang sama, imam yang sama, tetapi mujahadah kami berbeza. Maka disebabkan mujahadah itulah pahala kami, kedudukan kami di sisi Allah berbeza. Abang Syafiq lebih lagi daripada saya, kerana saya ni satu titik hujan pun tak kena dekat badan saya, tapi abang Syafiq kita habis basah baju dia. Macam tu juga saya nak tanya sekali lagi pada ibu-ibu yang datang sini, mudah je, senang parking, tumpang kawan kan. Yang senang-senang, tak yang senang tadi tu, banyak ngangkut tadi tu. Okey, saya nak bagi tahu yang senang datang kan, tu pahala kurang sikit.